Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi nak cerita kisah seram zaman dahulu kala, zaman tahun 70, 80-an kan, macam tu lah. Abi nak cerita kisah seram mengenai nama satu minyak. Ada dulu minyak famous lah dulu, dipanggil minyak mungkin lah mak-mak korang, ayah-ayah korang, bayi-bayi Abi lah kan, tanya dia, kenal tak minyak mati bunuh? Tak tanya lah. Nanti mak kau cakap, mak kau akan tanya pula, mana-mana nak tanya kan, kau tahu tak minyak apa? Tak payah tanya. Cerita-cerita sini je, okay. Korang dengar je. Minyak mati bunuh ni, zaman-zaman dulu orang suka tanam bawah rumah. Sebab zaman dulu, rumah-rumah dulu tinggi. Bila tinggi, orang selalu tanam dekat bawah rumah dia. Abi ingat dia dulu masa dia kecil-kecil, itulah pot tempat Abi main. Ada pasir kan, kita ada cikgu-cikgu, kita orang cari cikgu. Cikgu nanti Abi insert lah macam mana bentuk cikgu tu kan. So pasir zaman dulu dia tak macam pasir zaman sekarang. Zaman sekarang kasar, dulu lembut je, kita boleh baring atas tu guys. Okay, bukan cerita pasal pasir, tapi cerita minyak mati bunuh ni, dia untuk menyiksa orang, untuk memudaratkan orang, dan boleh sampai tahap orang tu mati guys. Sebab ini dalam kategori orang dengki lah, orang tak suka kau lah, kau kaya lah kan, anak kau cantik lah zaman dulu kan. So diorang ni ada jealous menjealous. Zaman dulu memang ada kuat lah main ilmu-ilmu ni kan. Ini kisah ni diceritakan oleh arwah Atuk Abi lah dulu kan. Minyak-minyak ni semua memang famous zaman dulu kan. Contoh minyak pengasih, minyak mati bunuh, minyak dagu, banyaklah minyak lagi yang didengar. Minyak gamat. Minyak gamat bukan guys, minyak gamat bagus untuk kesihatan luka-luka kecil. Okey, minyak tadi tu, minyak tu kegunaan dia untuk membuat kejahatan kepada orang yang dia tak suka. Macam saya cakap tadi lah, contoh apa benda yang dia tak suka kan. Minyak mati bunuh ni selalunya yang Abi ingat lah yang orang cerita, bukan yang minyak tu diambil hasil dia bakar mayat. Ada setengah zaman dulu kan, zaman dulu kita ingat ada postmortem ke tak kan, bedah siasatnya kita tahu lah kan. Tapi zaman-zaman dulu selalunya untuk yang orang-orang nak guna ilmu batin ke apa benda kan, dia pergi gali guys kubur tu guys. Dia pergi gali kubur, dia bakar mayat tu kan, sampaikan minyak daripada mayat tu keluar, nitis, so disimpan minyak tu untuk dia orang gunalah benda-benda yang tak sepatutnya diguna kan. Tapi dia guna minyak tu untuk menyusahkan orang, membuat hanya orang. Adalah tu untuk pendengar dia tahu. Tapi nak cakap cara dia nak ambil minyak tu lah. Jadi bila dia bakar mayat tu, minyak tu jatuh dalam botol ke whatsoever, dalam piring ke apa ke. So adalah baca-baca dia, jampi-jampi serapah dia yang Abi tak tahu dan Abi tak nak share. Sebab benda ni bahayalah kan. Jadi tujuan minyak ni digunakan untuk buat orang sakit, untuk orang lemah, dan sampai tahap boleh meninggal dunia guys. Jadi berbalik kepada cerita Atuk Abi dulu, arwah Atuk Abi dulu, cerita minyak ni dulu sangat famous guys. Sampai satu tahap setiap rumah dulu ada makhluk yang jaga, supaya tak nak orang hantar benda-benda macam ni lah kan. Ada juga yang letak paku kan, ada letak macam-macam lah bawah rumah ni untuk dengki, hasad dengki dulu kan. Dia ada anak cantik, tak puas hati, orang tu kaya, tak puas hati kan. So benda-benda macam tu lah dia hantar minyak-minyak yang tak bermanfaat ni, tak bermanfaat kan. Okey, Abi nak tambah sikit. Kenapa dipanggil minyak mati bunuh? Tadi Abi dah cakap dia ambil daripada mayat kan. Okey, sebenarnya minyak diambil tu dekat mayat tu bukan sekadar mayat kau mati sakit ke tak.
Dia kena cari mayat yang telah dibunuh, guys. Barulah minyak tu berkhasiat. Wah, berkhasiat. Barulah minyak tu menjadi. Sebab tu dia panggil minyak mati bunuh. Mayat yang telah dibunuh sahaja yang mujarab, yang menjadi untuk nak kenakan orang. Dia nak buat orang tu gila ke, nak buat orang tu mati ke, nak buat orang tu sakit ke, kan. So jadinya dekat sini minyak-minyak tu sangat famous dulu. Adalah satu kampung dengan arwah atuk Abi ni, dia supply minyak tu. Supply kan. Minyak-minyak tu dia ada. Tapi dia tak gunalah untuk jahat. Tapi dia ada tunjuk dekat Atuk Abi ni, inilah minyak mati bunuh tu kan. Okey, ada satu kisah ni, si Polan, dia ketidakpuasan hati dia kepada satu kampung tu lah. So dia ada minyak mati bunuh ni, dia pergi tanam dekat rumah orang tu. Dia tanam, kemujarapan dia berlaku dalam masa 1 hari je, guys. Orang tu dah jadi macam tak tentu arah, jadi tak betul. Kadang-kadang boleh dia lupa. Dia jadi macam gila-gila. Kejadian tu berlaku di sebuah negeri lah, kan. Sangat famous negeri ni. Orang tu jadi gila, jadi kurang sioman, jadi tak terurus. Tiba-tiba dengan tak semena-mena, disebabkan minyak mati bunuh. Minyak ni boleh dikatakan legenda dulu kala lah kan. Memang famous lah zaman tahun 80, 70-an macam tu, tahun 1980, 70 macam tu lah. Jadi kisah ni berlaku bila tanam, orang tu jadi gila, jadi tak betul kan. So biasalah jumpa ustaz kan. Ustaz cakap, ini dia ada main bawah rumah ni kan. Mungkin dia terpegang minyak mati bunuh, dia cakap macam tu. So bila dia cakap tu, habis tengok, zaman aku kecil aku suka main bawah tu kan, bawah rumah tu kan. Tapi alhamdulillah tak ada jumpa benda-benda yang pelik kan. Sebab rumah arwah Atuk Abi ni power dia lain lah. Power dia, aura tu lain macam lah kan. So orang tak berani nak buat gitu kan. So perubatan dia jelah baca-baca, mandi. Zaman-zaman dulu mandi air bunga kan, supaya dia punya semangat dia tu, rohani dia tu, kekuatan rohani dia, mental dia kembali kepada asal lah kan. Selalunya macam saya cakap tadi, selalunya boleh bawa kematian lah minyak ni kan. Mungkin dia terminum ataupun terpegang, ataupun dia terpegang habis satu badan ke macam mana, wallahualam, terpijak mungkin efek dekat badan dia. Minyak ni juga berkait rapat juga dengan hantu pocong, hantu raya, kuntilanak, semua package dalam minyak ni kan. Bergantung kepada yang baca jampi serapah tu. Tapi selalunya dia package semua sekali hantu dalam tu. So tugas-tugas hantu ni untuk menyesatkan, untuk orang tu nampak hantu tu orang jadi gila. Tugas-tugas ni macam muncul kan, tunjuk muka, macam tu kan. So tugas-tugas hantu tu, itu peranan dia. Maksudnya di sini, minyak mati bunuh ni bersangkut paut dengan hantu-hantu ataupun setan-setan untuk pemujaan. Dalam minyak tu, dalam tu ada hantu, pocong, kuntilanak. Kau dengar tak guys, ada orang ketuk Abi punya tingkap. Sekarang pukul 2 pagi guys. Okay, so minyak tu package lah, Abi cakap tadi guys. Dalam tu tak nampak lah, kalau korang tengok
Memang macam minyak je kan, tapi dalam tu ada. Jadinya itulah kekuatan minyak tu sebenarnya. Dan dibaca dengan jampi-jampi serapah lah, dan adalah baca-bacaan dia tu, kita tahu lah. So stay tune guys. Biasa setakat tu saja kot, share Abi tentang minyak mati bunuh ni. Di next video akan datang. Jangan lupa like, komen dan share, dan jangan lupa subscribe guys, itu paling penting. Subscribe dan jangan lupa on notification korang supaya korang tak terlepas video-video akan datang. Okay, assalamualaikum.